Geram tak tengok muka ustaz? Jadilah ustaz, Nabi SAW kata, jadilah, tak jadi yang belajar pun jadi yang mendengar. Kalau mendengar pun tak dan. Pagi, petang, siang, malam kerja, shift pagi sampai shift malam, lepas tu subuh sampai malam, esok balik. Pagi pukul 3 pagi dah tembak roti canai, malam baru habis, pagi balik nak uli pula, tak dan nak mai. Jadilah golongan yang keempat, au muhibban, iaitu golongan yang kasih kepada ketiga-tiga golongan tadi. Kasih kepada orang alim, kasih pada orang yang belajar, kasih pada orang yang mendengar. Jadilah. Dia duduk tembak roti canai tu, dia dengar orang duduk mengata dekat Tok Guru, dia naik angin. Lu lagi sekali lu cakap sama itu Tok Guru itu macam, kamu pasti akan dibinasakan Allah. Dahlah alim tidak, belajar tak nak, dengar jauh sekali, benci kepada ketiga-tiga golongan, bahkan dialah kaki repot selama hari ini. Contoh. Dan Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad. Para guru, ayah-ayah, ibu-ibu, anak-anak yang mulia, kami dulu kalau mengaji, almarhum Tok Guru kami, dia tengok ramai tak ada kitab. Dahlah tak ada kitab, buku catatan pun tak ada. Bahasa dia lembut tapi pedih. Dia kata, yalah, Tok Guru lah ni bodoh-bodoh. Mana bukti bodoh? Tok Guru mari mengajak bawa kitab. Itulah bukti bodoh. Pasal tu dia bawa kitab. Anak murid cerdik-cerdik. Mana bukti cerdik? Dia mari mengaji bawa telinga je, dia kata. Bukan saya kata, ni almarhum guru saya kata. Dia bukan kata tak, sini tak termasuk, sini alhamdulillah lagi teruk. Dia cerita tempat lain. Ya. Kita pancit dah cerita ustaz malam ni. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad. Budaya dia jadi budaya, mari dengar kan. Tulislah, ambil handphone, ada handphone, catat apa yang ustaz cakap, catat poin-poin dah lah kan, poin-poin penting. Jangan menipu pula, buat catat tapi duk main WhatsApp, duk main Facebook, duk main TikTok. Tu kurang ajar nama dia. Adab menuntut ilmu yang tak sebut dalam kitab. Apa dia? Main handphone. Khotib atas mimbar. Berapa ramai yang ketika khotib baca Al-Quran dan hadis yang tangan dia masih sibuk dengan handphone ketika khutbah Jumaat. Betul? Punya hina ayat Al-Quran dan hadis yang dibaca sampai dah tak ada masa nak dengar. Kita kalau orang sembang dengan kita, Tok Imam Ustaz Nazif sembang, Ustaz keluar daripada rumah di Ipoh pukul apa? Apa dia? Tak, tadi keluar rumah berapa? Oh, keluar tadi pukul 3. Tu Ustaz sampai ni pukul apa? Ustaz Nazif rasa apa? Kurang hajar Ustaz James ni. Betul? Kita sembang one by one, kawan tu duk main handphone, tengok muka kita pun tak, kita dah kata kurang ajar. Bayangkan guru-guru yang mengajar kita duk main handphone. Khotib khutbah kita duk sibuk dengan handphone. Bayangkan. Nak ambil video, gambar penceramah tak apa. Tu tak ada masalah. Sebab penceramah handsome, tak ada masalah. Dan nak catat, guna handphone catat nota kuliah, silakan. Saya ceramah Jabatan Kerajaan, pengarah duk main handphone, duduk depan saya. Saya serangga sopa tu juga. Lantaklah tak panggil dah. Dah lamai pun tak bayar. Orang blacklist saya, orang ban saya, tak nak panggil dah. Saya rugi. Saya tak rugi, saya lebih untung lagi. 22 tahun ceramah saya tidak dibayar. Tapi saya sangat marah Masjid Surau bayar penceramah lain dengan bayaran yang murah. Saya sangat marah. Faham tak ni? Saya tak bersedia terima bayaran ceramah, tapi saya marah bila Masjid Surau bayar murah pada penceramah lain. Dan saya akan pertahankan penceramah-penceramah yang demand. Berapa? 100 setengah? 100? 100 setengah?
Dekat-dekat. Teruk betul. Tok guru yang nak bimbing akhirat kita. Madrasah kami tak ada yuran. Madrasah kami madrasah yang sangat susah, sangat struggle. Pun kami jemput ustaz tempatan mari ceramah sejam pun kami bagi 500. Sebab bukan nilai, bukanlah ilmu nilai 500, tapi menghargai ilmu akhirat yang dia nak bimbing kita. 150 ustaz dekat-dekat. Siapa yang nak naikkan nilai ahli agama kita? Siapa yang nak rendahkan nilai ahli agama kita? Betul? Saya ceramah di Labuan baru ni. Satu ustaz cerita dekat saya, sangat menyedihkan. Demi Allah, dia sebut dekat saya, kalau dia tipu-tipulah. Dia kata apa? Dia kata, ustaz, ana mengajar Al-Quran di satu rumah. Tiap minggu pergi. Setiap kali anak pergi mengajar, habis anak mengajar, guru piano dah tunggu. Guru hak mengajar main piano ni dah tunggu. Nak mengajar pula lepas tu. Mengajar piano dekat anak orang tu. Seminggu berapa kali sama, sebulan tu berapa kali sama. Tapi tuan rumah bayar dekat anak RM10 sebulan, dekat guru piano tu dia bayar RM500 sebulan. Siapa yang rendahkan nilai ahli agama kita? Bagus Ustaz Muhammad James mai ceramah tak ambil duit. Ni ustaz saja nak cerita ustaz memang ni ada ustaz yang pergi letak sampai 5,000 kuliah maghrib. Kalau dia letak 5,000, masalah apa? Dia ingat saya tak setuju dengan dia. Tak ada akademik, tak ada SPM, esok nak kerja apa? Esok nak makan apa? Bila kami dah berjaya, hampa panggil kami letak 5,000, letak 10,000, hampa kata penunggang agama. Hampa nak apa dengan kami sebenarnya? Dulu hampa kata kami tak ada masa depan, kami mengaji pondok, tak ada akademik, tak ada SPM. Lah ni hampa berhajat pada kami letak 10,000 sejam, hampa kata kami penunggang agama. Hampa nak apa dengan kami sebenarnya? Sampai bunyi kereta. Macam kereta aku je tu. Selalu yang kuat macam tu hilang. Ke kereta abang ni? Kereta abang ya? Saja sabotaj je tu. Gurau tak? Betul tak? Dulu hampa kata ustaz kami, saya antara mangsa anak murid saya di madrasah yang sampailah ni. Orang duk tanya ustaz, madrasah ustaz tak ada akademik, esok mereka nak kerja apa, nak makan apa? Lah ni bila kami letak duit, ustaz-ustaz kata sejam 5,000. Astaghfirullahalazim, tak ikhlas langsung. Penunggang agama, kepala otak hang yang nak hang ambil perkataan ikhlas, hang ambil perkataan jihad, hang bubuh atas kepala ustaz-ustaz. Lepas tu hang nak kalau boleh semua free, semua murah, hanglah penunggang agama yang sebenar. Setuju? Minta maaf. Viral pasal ustaz, ada satu ustaz tu ada 3 rumah banglo, ada 5 kereta mewah. Viral. Orang pakat kecam. Dulu hampa kata kami tak ada masa depan. Dulu hampa kata kami mengaji agama nak makan apa? Bila ada di antara kami jadi kaya, masalah hampa apa? Hampa nak kononnya bila sebut ustaz ni wali, kepala otak wali. Ya. 2 minggu naik basikal tua baru sampai. Dia nak ustaz-ustaz ni pakai kereta buruk, barulah nama wali, pakai kalau boleh jalan kaki. Barulah nama wali. Kan? Dia tak tahu kuali. Ambil perkataan ikhlas, ambil perkataan jihad, pi bubuh atas kepala ustaz-ustaz. Betul tak ni? Orang tak boleh marah saya pasal saya memang tak ambil duit. Saya pertahankan ustaz-ustaz yang ambil duit. Madrasah saya tak ada yuran di Johor dan di Perak, anak-anak belajar percuma, tapi saya marah madrasah lain yang letak yuran murah pada pelajar. Faham tak ni? Kalau saya pertahan
Saya buat bisnes, saya ada ladang lembu, kerbau dan kambing yang kami sembelih tiap-tiap minggu, sembelih lembu, kami pergi hantar free dekat madrasah lain. Walhal kami pun susah. Jadi macam mana kami sembelih? Kami buka, siapa nak infak RM35 sekilo, cukup 150 kilo tulang dan daging kami sembelih. Kami dapat duit, madrasah lain dapat daging. Malam ni RM35 sekilo. Tok sah duk sekilo. Natang apa orang baling sekilo? Tahu deh. Kilo. Orang kampung hak yang miskin pun beli sekok dengan kami, tak ada. Seorang sekok, ni sekok, 2 ekor, 3 ekor, 4 ekor, 5 ekor, 6 ekor, 7 ekor. Kan? Bukannya madrasah senang, tak. Saya tak minta. Saya suruh masjid sediakan. Tadi syarat pertama apa? Tak boleh bayang. Syarat kedua, sediakan meja di luar. Kami nak bubuh barang-barang madrasah kami. Hampa tak beli, hampa siap, aku bakar meja tu lagi. Hampa tengok. Orang hajak ni ustaz, paksa-paksa orang kan. Memang saya menjaga style Yahudi. Ini paksa. Tanya, ustaz, pasal apa ni mahal sangat? Memang saya menjaga style Israel, saya kata. Nak beli, tak mau beli sudah. Kan? Ustaz, boleh menjaga, ustaz, boleh jual ke ustaz? Ayak mineral ustaz pasal apa RM5? Orang jail jual RM1. Ferrari harga $1 lebih sampai sekarang kilang dia tak tutup. Betul tak? Burger McD tu lagi mahal daripada burger tepi jalan. Orang pergi beli burger McD lebih ramai daripada yang beli burger tepi jalan. Betul tak? Tu motivasi dalam niaga. Kan? Orang kata mahal, saya akan ingat Ferrari tu harga sebiji $1 lebih sampai hari ni bertahan. Betul? 10 tahun dah.